Ramai ingatkan serangan jantung tu datang tiba-tiba, masa tengah tidur, masa tengah rehat ataupun masa tengah bersukan. Tapi sebenarnya simptom tu dah ada sebulan awal. Tanda awal yang biasa orang abaikan kalau ada rasa berat dekat bahu, dekat rahang, dekat dada, terutama belah kiri. Nafas mudah jadi pendek walaupun buat kerja ringan je. Naik tangga pun cepat mengah. Cepat letih tanpa sebab. Energi pun tiba-tiba drop. Dah tidur lama 8 jam pun bangun tidur masih rasa letih. Tidur tak lena, berpeluh malam. Tiba-tiba rasa cemas lah. Tiba-tiba dah ada berdebar-debar. Tanda ni bukan dia terus jadi serangan jantung tau. Tapi tanda ni menandakan mungkin pembuluh darah anda, terutama yang dekat area jantung tu, dah mula tersumbat. Sama ada daripada kolesterol, boleh jadi daripada keradangan, inflamasi, boleh jadi daripada sebab oxidative stress, tekanan sel yang sangat tinggi, terutama dekat area pembuluh darah. Boleh jadi berpunca juga daripada gula yang tak terkawal dan tekanan darah tinggi yang tak terkawal. Sebab itulah anda perlu amalkan super antioksidan daripada awal. Boleh amalkan seawal 18 tahun ke atas dah. Super antioksidan Evacuitan, kita menggunakan patented formula Cavacuitan, yang mana memang dah ada latest research clinical study mengatakan Cavacuitan ni penyerapan dia 18 kali lebih baik daripada Suocuitan biasa. Kita tambah lagi dengan inositol untuk bantu kawal gula dan folic acid untuk bantu pembentukan sel baru. So, yang ni boleh jadikan rutin setiap hari sekali sehari selepas makan. Boleh hadiahkan untuk diri sendiri, hadiahkan untuk suami ataupun hadiahkan untuk mak ayah. So, ramai yang ingat serangan jantung tu berlaku bila umur dah menua je kan. Tapi sebenarnya kalau ikut faktor pemakanan sekarang yang memang dah banyak pengawet, perasa, perencah, pemanis tambahan, itu semua antara sumber yang mempercepatkan proses kerosakan sel kita, termasuklah pembuluh darah ke jantung kita. So, anda boleh jadikan rutin harian Evacuitan selepas makan setiap hari. Jangan bertangguh lagi, terutama yang dah ada tanda awal.